Alhamdulillah, setiap kali menjelangnya bulan Ramadan yang mulia ini, ABIM Kelantan tidak pernah ketinggalan untuk menggerakkan satu program yang dinamakan Program Sinar Ramadan. Fokus utama kita kali ini adalah untuk meringankan beban saudara kita yang kurang bernasib baik. Dan untuk tahun ini, kami mensasarkan agihan kepada 1,000 keluarga asnaf menerusi bantuan bakul makanan. Dengan jumlah keseluruhan kos sebanyak RM70,000, kami memerlukan sokongan daripada anda semua. Pihak kami, ABIM Kelantan, mengalu-alukan sebarang bentuk penajaan dan sumbangan barangan keperluan harian. Segala urusan sumbangan boleh disalurkan terus kepada ABIM Kelantan. Hubungi kami melalui maklumat yang tertera di pin komen video ini. Terima kasih atas keprihatinan anda. Jom kita laksanakan misi ini bersama-sama.